Wah, ganas tu. Oi! Oi! Wih, itu skill grilling tu. Oi, babi. Sikap rambut tu. Sama je macam tak sikap rambut. Oi. Tak payah sikap, lebih kurang sama je tu. Terbentuk juga rambut kau macam tu. Okay, aku suka guys Tak, aku pelik lah guys. Kenapa Muntun letak ni sebagai outfit nombor 2 tu? Patutnya memang outfit dia tu, outfit original. So patutnya outfit nombor 1. Outfit nombor 1 tu, rambut penyapu Vic. Ini bukan rambut penyapu guys Ni rambut aku tak tahu ada rambut apa tu. Mana ada askar rambut macam ni? Ada pernah korang nampak guys? Pernah tak korang nampak rambut askar yang macam ni tu? Tak pernah lagi guys Okay, next kita akan tengok outfit nombor 1 dia Izin. Oh pakai baju apa ni guys? Tapi ni yang tendangan ni. Ui, ni. Oi, mahal tu sumpah. Itu mahal. Sebiji macam game ni. Sebiji ke sebiji. Dengan jam tangannya. Belakang. Oi, terlampau sado kau ni, seram Terlampau sado ke Pik? Terlampau sado seram. Oi. Okay, dah pilih dah Okay, next. Kita akan tengok apa last. Oi, ini ramai akan ambil je ni. Sebab apa? Kita tahu guys ramai user Chow guys Ramai user Chow. So Chow ni sebagai apa Fik? Sebagai Ken guys Ken dekat Street Fighter Chow Weh, tapi aku rasa tak tahu dah bertahun-tahun guys orang still kejar lagi KOF Chow ni. Aku rasa dia zaman dia takkan habis tu. Siapa setuju guys? Zaman Yori Agami memang takkan habis tu. Dia memang still on top guys tier S punya skin tu. Oh, memang takkan ni. Pomonachi ni. Ama. Dia punya era takkan pudar guys Yes sir. Okay. Kita kena akui benda tu. Skin ni memang tier S. Memang tier S ke Fit? Memang tier S. Kau nampak Tapi sorry kita nak try skin baru do Yorigami Izin satu hari je. Satu hari je kita bagi kita orang test. Siapa nama dia? Ni apa benda ni? Ni pun dah habis. Zaman kau dah habis. Sen saya dah habis. Buak. Zaman kau dah habis. Ini pun dah habis. Dah habis. Ini pun dah habis. Habis tu yang mana, Vi? Yang ni, guys. Wah, Ken.